ఏమండి పప్పులో మీ చోట పడుతుందండి. చెప్తాను ఉప్పు తగ్గించలేదు. ఎలాగో మన పేదలనే కదా, కనీసం ఉప్పు ఖర్చునే తగ్గుతుంది అనుకోండి. Pagi tadi aku dah makan idli Raju. Aku makan idli 3 ketul Raju. Aku tengok video kau, lepas aku makan Raju. Kau buat apa ni Raju? Apakah nak kira malam naik Raju? Kan? Geli Raju. Beluh tu Raju, walaupun dia sebenarnya tak berbahaya, tapi dia kotor juga Raju. Dia tak sterile. Kita boleh je minum sebenarnya. Memang 99% daripada air Raju. What? Tapi dia ada juga benda lain Raju. Dia ada sodium, dia ada potasium. Itulah sebab dia rasa masin Raju. Walaupun dia tak bahaya, kau boleh minum sikit-sikit, tapi dia bahaya Raju. Kan kau kasih pada idli kau bagi kita orang makan Raju. Tak boleh Raju. Jangan buat lagi Raju. Okay? Stay safe.